So tengah fikir sekarang kemungkinan al-muhadatsah dengan al-mutala'ah ni mungkin Ustaz akan gabungkan dalam satu kertas. Ya, al-qawaid itu dalam satu kertas. Sebab apa? Sebab al-muhadatsah tu dia ada perbualan. Okay. Kalau mutala'ah yang kita baca malam ni juga ada dalam bentuk teks kefahaman. Jadi dia ada hubung kait lah sebab dia melibatkan mufradat ataupun kosakata. Ya. Jadi untuk minggu hari Ahad ni kemungkinan kertas qawaid dulu, qawaid Arabiah. Jadi qawaid itu rasanya lebih mudah. Maksudnya daripada segi nak buat ulang kaji pun agak mudah sebab apa? Bukunya dalam penerangannya dalam bahasa Melayu dah kan. Jadi nanti saya akan bagi sampai mana yang kita dah bincang hari itulah pada hari lepas sehingga kepada tajuk apa itu siapa ingat. Jadi apalah yang kita bincang hari itu dalam bahagian i'rab ya. Bab i'rab, itu pembagian i'rab kepada jenis dia ya, hukum i'rab, arfa ya, mansub, majrur dengan majzum ataupun jazam. Bermula daripada bab yang pertama iaitu pengenalan tentang kalam, tentang ayat. Kemudian pembahagian kalam kepada isim, fi'il, huruf, tanda-tanda nak kenal isim, tanda kenal fi'il dan juga huruf. Barulah kita masuk kepada bahagian i'rab. Itu. Jadi Ustaz akan bagi insyaAllah kalau katakan tak ada masalah besok saya terus bagi muka surat. Setiap model tu daripada muka surat berapa untuk hingga muka surat berapa untuk rujukan serta mana-mana nota yang kena dah supaya dapat untuk persediaan bagi ujian bermula pada hari Ahad. InsyaAllah soalan tak susah. Jadi soalannya banyak macam soalan. Contohnya soalan objektif. Jadi ada jawapan pilihan lah. Kemudian soalan di tempat kosong. Ya. Dan soalan untuk tentukan betul ataupun salah. Mungkin ada sedikit soalan yang perlu kepada macam contoh buat ayat lah contohnya kan. Contohnya saya kata tulis perkataan yang merupakan isim contohnya. Jadi kena ingatlah apa perkataan isim. Walamun, maktabun, kan, kursiun dan sebagainya lah. Isim apa yang sebab tu penting kena hafal kan. Yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana huruf. Mungkin ada sikit lagi soalan untuk yang membezakan, untuk menentukan yang mana isim, yang mana fi'il, yang mana huruf. Macam itulah dia buat ya. Jadi masanya 1 jam, 1 jam setengah. InsyaAllah masanya mencukupi ya, 1 jam setengah. Untuk kertas yang pertama iaitu al-qawaid al-arabiyah. Kemudian pada minggu depan ya, minggu hadapan, minggu hadapan kertas apa al-muhadatsah al-arabiyah, perbualan, dan juga yang malam ni yang kita nak bincang ni lah al-mutala'ah wal fahm. Jadi di situ ada ayat perbualan yang kita dah bincangkan, kemudian soalan-soalan yang berkaitan dengan perbualan tadi. Contohnya kalau perbualan tu ada tentang bertanya khabar, kaifa haluki. Ya. Jadi mungkin soalan tu bagaimana jawapan dia. Bila orang bertanya kaifa haluki, kan, ataupun bila bertanya ahlan wa sahlan, apa jawab dia. Itu ya, juga macam itulah ya, untuk soalan muhadatsah, kemudian melibatkan mufradat, kosakata, benda-benda yang kita dah ni. Contoh yang itu yang kita belajar hari lepas, benda-benda yang ada dalam kelas, peralatan kelas, benda yang ada kat rumah, itu tambahan lah, tambahan untuk apa nama tu bagi dalam apa nama tu al-muhadatsah al-arabiyah. Kemudian di samping untuk malam ni kita tengok apa yang kita nak bincangkan ni akan dimasukkan sekali lah dalam paper tu ya, dalam satu paper 2 modul.
Jadi yang ni Ustaz lebihkan masanya 2 jam sebab ada 2 paper sekali, 2 jam masa. Tapi kalau dapat disiapkan lebih awal tu dan rasa confident dengan jawapan, tak ada masalah lah. Kalau kata Ustaz saya dah siap nak hantar, hantar secara online lah kan. Jadi masanya Ustaz akan bagi 2 jam lah, lama sikit untuk yang paper yang kedua, gabungan Al-Muhadatsah Al-Arabiyah dan juga malamnya Al-Muqalah wal Fahm. Minggu yang berikutnya tu kita akan keputusan lah, insyaAllah. Maka sedang kita bincangkan jawapan lah, apa jawapan bagi soalan-soalan tersebut dan untuk penambahbaikan dan sebagainya lah. Dan mungkin sebagai kalau katakan sebab ni dalam bulan terakhir secara basicnya daripada apa yang ni kan untuk sijil ni, dia mungkin selepas ni mungkin ada nak extend lagi ke atau macam mana ke pada minggu terakhir tu bagaimana, insyaAllah. Okay, so malam ni kita akan cuba untuk buat ulang kaji dalam 2 tajuk yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi mungkin ni sebagai untuk supaya lebih lagi memantapkan daripada segi vocab ataupun mufradat kan, yang dapat dihafal ataupun dapat untuk kita ingat. Okay, so. Okay. Untuk tajuk yang pertama iaitu tentang madrasati. Madrasati iaitu sekolah saya ataupun sekolah. Okay, Puan Nisa. Lama tak dengar Puan Nisa baca ni. Boleh baca dulu ya. Boleh Ustaz. Berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Insya madrasati, sekolah saya. Madrasati jamilatun wa kabiratun. Sekolah saya. Ustaz? Ya, teruskan. Sekolah saya indah dan besar. Fiha fusulun kathiratun wa maktabatun kabiratun. Di dalamnya ada banyak kelas dan sebuah perpustakaan besar. Aqra'ul kutuba fil maktabati ma'a asdiqai. Saya membaca buku di perpustakaan bersama kawan-kawan saya. Fi madrasati mal'abun wa hadiqatun. Di sekolah saya ada padang dan taman. Al'abu kuratal qadami fil mal'abi wa ajlisu fil hadiqati. Saya bermain bola sepak di padang dan duduk di taman. Adrusu fi madrasatil Qur'anal Karima wal lughatal Arabiyyata wal lughatal Malayu wal riyadiyati wal ulum. Saya belajar Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Melayu, matematik dan sains di sekolah saya. Ya, syukran. Ya. Semua di sini ada yang sangat betulkan tu. Wal lughatal malayuwiyata. Wal lughatal malayuwiyata tertinggal. Ya dengan tambah butah. Ya, lughatal apa nama tu? Al-lughatul Arabiyyah. Al-lughatul Malayuwiyah. Wal ulum. Okey. Okey, Puan Safra boleh sambung ni. Okey, baik Ustaz. Uhibbu astazi wa ustazati. Ustazi, okey. Uhibbu ustazi wa astazati wa hum yu'allamuna bil hubba wal nasihati. Saya sayang guru-guru saya. Ya. Wanisa hati. Ulang lagi sekali. Uhibbu astazi wa ustazati. Bukan bagi atas, bagi depan. Ustaz dengan ustazah. Uhibbu ustazi wa
ustazati wa hum yu'allamuna bil hubbi wal nasihati. Saya sayang guru-guru saya, mereka mengajar kami dengan kasih sayang dan nasihat. Asdiqai fil madrasati kathirun. Kawan-kawan saya di sekolah ramai. Naktubul wajiba ma'an wa nal'abu ba'dad darasati. Ba'dad dirasati. Dari bawah. Ba'dad dirasati. Kami menulis kerja rumah bersama dan bermain selepas belajar. Ana adhabu ilal madrasati kulla yawmin fi sa'ati sabi'ati sabaha. Saya pergi ke Sobahan. Saya pergi ke sekolah setiap hari pada pukul 7 pagi. Arqabus sayyarata ma'abi aw amshi ahyanan. Kadang-kadang saya menaiki kereta bersama ayah saya atau berjalan kaki. Madrasati nadifatun wa murattabatun wa fiha ashjarun hadra'u tu'tina ad-dalala. Sekolah tu'tina zilala. Sekolah saya bersih dan teratur dan ada pokok-pokok hijau yang memberi kami teduhan. Ana fakhurun bimadrasati wa da'ullah an yubarikaha. Saya bangga dengan sekolah saya dan saya berdoa kepada Allah agar memberkatinya. Innaha mislu baitis sani. Sesungguhnya ia seperti rumah kedua saya. Okey, syukran. Okey. Ini tajuk teks ataupun karangan tentang madrasati. Insya tu makna teks. Insya tu teks ataupun karangan, ya. Okay, jadi tajuknya madrasati, madrasah. Madrasah bermakna sekolah. Ma'had. Kalau dah pernah dengar kan di Malaysia ni ada sekolah agama ni panggil ma'had. Ma'had madrasah sebenarnya sama. Ma'had. Ya, ma'had. Ma'had ataupun madrasah. Okey. Jadi madrasati sekolah saya. Jadi ditambah dengan huruf ya yang merujuk kepada saya. Kalau sekolah awak madrasatuka, madrasatuki. Kalau sekolah kami madrasatuna. Sekolah saya madrasati. Jadi setiap kata ganti itulah yang kita tambah di hadapan isim. Mana-mana isim kita boleh tambah. Ya. Kalau rumah, baituka, baituki. Baiti, baituna. Rumah awak perempuan, rumah saya, rumah kami. Jadi konsep yang sama. Ya, untuk apa nama tu? Penggunaan kata ganti dihubungkan dengan mana-mana isim. Okey. Boleh ya? Kalau Ustaz nak minta untuk cuba, boleh ya? Boleh faham ya? InsyaAllah Ustaz. Okey. Macam tu, Puan Fazilah. Puan Fazilah, contohnya kata isim faslun dah. Faslun ni kelas. Cuba gunakan faslun untuk kata ganti tadi. Untuk saya, untuk awak lelaki, awak perempuan dan untuk kami. Okey, cuba. Kalimahnya faslun, kelas. Okey. Faslulati, kelas saya. Apa yang kena tambah? Cuba ingat balik. Kita tambah apa je daripada perkataan untuk saya tu, tambah apa je? Satu huruf je tambah. Tambah apa? Tak marbutah ya. Tak, tan marbutah tu perkataan asal madrasatun. Apa yang ditambah? Cuba tengok tajuk. Madrasati. Apa yang ditambah depan? Tak tambah ya. Tambah ya saja. Ustaz selalu beritahu untuk ingat hafal. Ka, ki, ya, na. Ka, anta. Ki, anti. Ya untuk saya. Na untuk kami. Ka, ki, ya, na. Itu 4 tu. Ka, ki, ya, na. Okey. Boleh ingat ya?
anta, awak lelaki. Ki, awak perempuan. Ya, tambah ya saja. Ya, only satu alfabet, satu huruf. Saya. Na, nun alif, kami. Di hadapan mana-mana isim. Jangan tambah benda lain. Di hadapan mana apa saja isim. Okey, cuba lagi sekali. Faslun, kata asal isimnya adalah faslun. Huruf lam tu. Faslun. Fasli kelas saya. Awak lelaki, untuk awak. Lupa Ustaz. Apa Ustaz sebut ni? Empat sifat tu sebut. Sebaik Li, ya, ki, na. Yang Ustaz sebut mula-mula. Ya. Kaki, ya, na. Kaki. Kaki. Kaki, ya, na. Ka untuk anta, ki untuk anti, ya untuk ana saya, na untuk nahnu kami. Kaki, ya, na. Sebab tu kena mulakan dengan ka dulu. Mulakan dengan awak dulu. Awak lelaki, awak perempuan, saya, kami. Awak, saya, kami. Okey, cuba lagi sekali. Mulakan awak, saya, kami. Kaki, ya, na. Itu yang Pasca ya? Perkataan asal apa? Faslun. Jangan buang. Jangan buang. Huruf tu jangan ada yang dibuang. Yang kita tambah satu huruf, bukan buang. Kata asal isim tu jangan dibuang. Jangan diusik kata asal isim faslun. Hanya tambah. Okey. Fasluka. Fasluki. Fasluya ke? Tambah ya jadi apa? Ya bagi bawah. Ya yang baris satu. Fasluyi. Tambah contoh madrasati punya apa tu? Madrasati jadi faslu. Sebelum ya baris apa? Macam mana? Madrasati. Sebelum ya baris apa? Huruf sebelum ya berbaris apa? Madrasati contohnya. Sebelum ya tu tak tu baris apa? Mana dia punya hilang nota dia. Sekejap Ustaz. Ustaz baca. Bila Ustaz sebut madrasati, ti tu, ta tu baris apa? Ta baris bawah. Baris bawah. Jadi kalau faslun dengan ya, apa baris sebelum ya tu? Huruf sebelum ya tu huruf apa? Huruf lam. Faslun baris apa nak kena tukar? Baris bawah. Bawah jadi apa? Jadi fasli. Masya Allah. Fasli. Lam tu huruf yang terakhir kena baris bawah sebab bergabung dengan ya. Ya adalah huruf mat, kita dah belajar dalam apa tajwid. Bila huruf ya, kawan dia mesti baris bawah. Kalau alif sebelumnya mesti baris atas, kawan dia. Kalau huruf waw, kawan dia mesti baris depan. Dia tak boleh baca huruf baris lain. Tak boleh bagi depan jumpa ya, tak boleh. Dia ya mesti kawan dengan baris bawah. Maknanya sebelum ya mesti huruf berbaris bawah. Kalau alif, sebelum alif huruf berbaris atas. Kalau waw, huruf sebelumnya berbaris hadapan. Sebab tu bunyi dia i, bi, ti, macam tu. Jadi daripada kata asal isim hanya kita tambah huruf ka, ki, ya dengan nun tadi. Tengok apa dia punya. Kalau katakan ka tu, kita tak ubah baris dia, faslun, faslu. Itu kena bagi depan seperti mana asal dia. Cuma tanwin tu hilang sebab tidak bergabung dengan ka, dengan ki. Tapi bila bertemu ya, huruf terakhir pada mana-mana isim mesti baris bawah. Baru bergabung dengan ya. Sama contoh madrasatun, madrasati. Faslun, fasli. Kitabun, apa dia Puan Wazilah? Kalau kitabun, Kitabi. sama juga macam tu. Kalau katakan qalamun, Qolami. Kalau katakan haqibatun, Apa dia? haqibatun. Akibati. Macam tu kan senang. Senang kan? Cuba ingat tu je. Hanya tambah ya di hadapan kata akhir bagi setiap isim. Dan bila tambah ya, tak bolehlah kekal bagi depan. Kena tukar bagi bawah lah. Kan? Kawan dia. Baris ya, kawannya baris bawah.
Dia tak berkawan dengan yang lain. Dia mesti kawan dengan huruf ya mati mesti berkawan dengan baris bawah. Itu konsep. Ya, okey. Jadi tadi fasluka, fasluki, fasli. Okey. Kalau nahnu, kami. Fasluni. Apa nak kena tambah kat belakang faslu tu? Tadi saya sebut kaki, ya, apa huruf yang tak? Na dan ni. Ya. Kaki, ya, na. Jadi kena tambah apa? Tambah na. Kami. Fasluna. Rabbana zalamna. Hari-hari kita baca doa. Anfusana, kami tu. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu semua menunjukkan kami. Jadi kelas kami apa jadi dia? Fasluna. Fasluna. Kalau buku kami kitabun jadi Fasluni. kitabun, kitab buku. Kitabun. Kitabuna. Kitabuna. Macam itulah lebih kurang semua kata. Okey, dah boleh nampak dah. Okey, insyaAllah. Ya, tu. Cuma kena ingat tu lah. Kena ingat. Sipirnya untuk mengingat tu ki, ya, na. 4 je dulu. Kalau ikut sebenarnya tu sampai tu 6. Ada satu gitu. Bunga untuk dia. Dia lelaki, dia perempuan. Baru kaki sebenarnya. Hu untuk lelaki. Hu, he. Ataupun his, him. Itu hu. Dalam Quran kita selalu sebutkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya hu tadi. Ataupun ha. Wa laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Itu her. Dia untuk dia kepunyaan dia perempuan. Itu dia. Hu, ha, kaki, ya, na. Tapi untuk ni tak apa. Ingat yang kaki, ya dengan na dulu. 4. Ya. Okey. Okey Puan Zarina. Contoh perkataan apa? Mal'abun. Okey, padang. Cuba gunakan untuk keempat-empat domain tadi daripada anta, anti, ana dengan na. Mal'abuka, mal'abuki, mal'abi, mal'ana. Mal apa? Mal'ana. Ada pula man ana pula. Mal'ana. Mal'abuna, kan mal'abun. Mal'abuna. Jadi elok-elok tu. Mal'abuka, mal'abuki, mal'abi. Tiba-tiba man ana. Lain man ana. Masih dengar lagu man ana tu. Mal'abuna. Mal'abu kan berubah. Mal'abuna. Okey. Puan Safra. Katakan kalimah isim Hadi Kotun. Taman tu. Hadi Kotun. Okey. Mulakan untuk awak lelaki, awak perempuan, saya dan kami. Okey. Hadi Katun, betul. Yang mana Ustaz? Hadi Kotun. Okey. Hadi Katun. Ayat yang mana Ustaz? Ustaz kata cuba gunakan dengan kata ganti nama seperti yang dibacakan oleh kawan-kawan tadi. Hadi Katun. Betul. Kalimah isim Hadi Kotun. Hadi Katuna. Mulakan dengan awak dulu. Awak siapa awak? Mulakan dengan kaki. Ya, na. Na tu 4. Na tu terakhir sekali tu. Yang pertama kena ada ka dulu. Kaki. Ya, na. Okey. Okey, untuk ayat Ustaz digabungkan dengan tu. Hadi Katuka. Okey, lepas tu yang kedua. Hadi Katuki. Okey, yang ketiga saya. Hadi Katuna. Ya, saya tambah apa saya baru tadi. Hadi Cuba tengok Katuya. Ni, cuba tengok tajuk kita. Tajuk apa tu? Hadi Kati. Hadi Qa, bukan Ka. Hadi Qa. Hadi Qati. Hadi Qatuna. Itu saja. Kan? Very simple. Sahlun. Yang pentingnya tazakkaru, ingat.
Okey, kena ingat. Ka, ki, ya mati, na. Mana-mana isim. Jangan ubah isim. Jangan buang. Jangan usik yang apa yang dalam perkataan tersebut. Okey. Hanya tambah ka. Untuk anta. Ki untuk anti. Ya mati untuk saya, ana. Dan na, nun alif untuk kami. Menunjukkan kepunyaan. Apa saja menunjukkan kepunyaan. Jadi punya saya, sekolah saya, rumah saya, dan saya, dan sebagainya lah. Contoh macam tu. Okey. Dia faham ya? InsyaAllah Ustaz. Okay. Kenapa Ustaz suruh buat ni? Sebab apa? Nanti ada kat latihan, ada lah untuk latihan bercakap. Kena perkenalkan diri. Jadi kena tahu lah penggunaan untuk ni. Nak cakap nama saya. Kan? Jadi kena tahu. Nama isim, ismun. Saya, ismi. Ismi, contohnya ismi Muhammad. Kan? Lepas tu apa? Nak beritahu. Jadi semua tu memerlukan kepada faham kepada kaedah. Tak boleh, dia tak boleh hafal begitu saja. Tak, kalau hafal begitu saja, bila pusing sikit, tanya soalan pusing sikit dah mula tak tahu. Sebab tak faham kaedah. Jadi kena faham kaedah betul. Ya? Okey. Ini cerita pasal madrasati, sekolah saya. Madrasati, madrasah ialah kalimah perempuan. Lepas tu dia tamat butah. Madrasati, kalimah perempuan mu'annas. Jadi, kalau mu'annas, maka apa saja kena sifat dia, adjektif kena mu'annas. Kalau kita nak guna kata tunjuk haza, hazihi, maka kita kena guna yang mu'annas, iaitu hazihi. Kita dah itu lihat kan. Maka kita nak kata ini sekolah. Ini pun satu lagi contoh Ustaz katakan. Cuba buat ayat menggunakan sekolah. Jadi buat ayat simple je. Ini sekolah saya. Hazihi madrasati. Ini sekolah saya. Dah habis. Ataupun nak buat ayat sekolah saya cantik dah. Madrasati jamilatun. Cantik. Itu bagi contoh. Ya, dengan menggunakan satu perkataan. Jadi sebab tu kena faham, ya, dan juga kena tahu bagaimana apa kalimah yang sesuai yang nak digunakan. Okey. Madrasati jamilatun wa kabiratun. Sekolah saya cantik. Jamilah, cantik. Jamilatun. Wa tu dan. Kabiratun dan besar. Fiha, di sana, di dalamnya. Fiha tu. Di dalamnya atau apa? Di dalam sekolah tu. Ha tu kembali kepada sekolah. Merujuk kepada sekolah. And kalau kita, kalau bahasa Inggeris guna it. And kita gunanya, itulah dia ha. Okey. Di dalam, huruf jar, kata sendi. Di dalamnya ada usulun. Banyak kelas, banyak kelas-kelas. Faslun. Kalau satu kelas, faslun. Banyak kelas, usulun. Ya, usulun. Itu kalimah plural ataupun jamak dia. Mufrad atau singular dia faslun. Jamak dia usulun. Faslun, usulun. Kathiratun, kelas-kelas atau banyak kelas yang banyak. Kathiratun itu banyak. Banyak kelas dan wa maktabatun kabiratun, dan perpustakaan yang besar. Kabiratun. Maktabatun bermakna library, perpustakaan. Aqra'u, ni kata kerja. Aqra'ul kutuba. Saya membaca. Okey, aqra'. Saya membaca. Fi'il mudhari'. Dia dah belajar kan, fi'il mudhari'. Dalam pelajaran qawaid Arabiah, fi'il mudhari' yang menentukan fi'il mudhari' itu dia huruf depan. A, saya, alif saya. Aqra'u. Kalau awak membaca, taqra'u. Awak. Kalau dia membaca, itu asal fi'il mudhari' dia bermula dengan dia lelaki. Yaqra'u, ru'ya. Kami membaca, naqra'u. Jadi huruf alif, nun, ya, ta. Fi'il mudhari' dibezakan 4 huruf depan tu. Alif untuk saya, anak. Nun untuk nahnu, kami. Ya untuk dia lelaki, huwa. Ta untuk awak lelaki ataupun dia perempuan. Ta. Aqra'u. Naqra'u. Taqra'u. Yaqra'u. Taqra'u. Alif, nun, ya, ta.
Aqra'u saya membaca, naqra'u kami membaca, yaqra'u dia lelaki membaca, taqra'u awak lelaki ataupun dia perempuan membaca. Alif, nun, ya, ta. Huruf depan fi'il mudhari'. Jadi mana-mana fi'il